Cikgu, pertama sekali saya ingin ucapkan terima kasih kepada cikgu sebab sudi luangkan masa untuk berbual pada hari ini. Jadi cikgu, boleh cikgu perkenalkan diri sebagai ibu kepada Mariam. Assalamualaikum. Nama saya Shamila binti Muhammad Arsyad. Saya ibu kepada Mariam binti Muhammad Rahmat, pelajar Prabestari SK Bubur. Baik cikgu, tanpa membuang masa cikgu, saya teruskan kepada soalan. Ya. Soalan terbuka saya yang pertama ialah, adakah puan berpuas hati dengan komunikasi antara guru sekolah dengan pihak ibu bapa? Contohnya puan kan ibu bapa kepada Mariam. Saya sebagai ibu kepada Mariam ni, saya sangat berpuas hatilah dengan komunikasi guru kepada saya lah tentang perkembangan Mariam, apa yang dia belajar, apa dia punya potensi dia di kelas, semualah guru prasekolah telah kongsikan bersama saya lah, dari semasa ke semasa. Contohnya dalam pautan WhatsApp ke cikgu atau macam mana? Ya, di WhatsApp, dan kalau berjumpa di kelas, waktu saya hantar Mariam pun ada cikgu dia kongsikan jugalah pencapaian Mariam di kelas. Baik cikgu. Baik, seterusnya cikgu, bagaimana pandangan puan terhadap keselamatan anak puan semasa di prasekolah? Adakah puan rasa selamat untuk hantar anak puan ke prasekolah atau macam mana? Pada pandangan saya rasa anak saya berada di Prabestari ni, tahap keselamatan dia sangat baguslah. Terutamanya telah diterangkan kepada murid-murid sendiri macam mana nak berada di dapur, di tandas, dan di meja makan lah. Mereka telah di-train lah murid tu supaya sentiasa menjaga keselamatan diri dan kawan-kawan sekali lah. Baik cikgu. Baik, seterusnya pula puan, adakah puan dimaklumkan dengan jelas mengenai sumbangan ataupun kutipan yang diminta oleh prasekolah itu sendiri? Contohnya kalau ada hari guru ke minta kutipan ke tak ada puan? Macam mana ya? Kalau macam pada awal tahun memang ada kutipan lah untuk buku bacaan murid-murid, dan ada yuran untuk PIBG lah. Tapi kalau macam bulan-bulan tu, kalau ada sambutan hari lahir ataupun sambutan hari guru, ada jamuan kecil-kecilan, ibu bapa akan berkongsi lah untuk membawa jamuan kecil-kecil untuk anak-anak. Maksudnya dia lebih bukan kepada kutipan lah, dia lebih kepada sumbangan ibu bapa itu sendiri kepada puan. Seterusnya puan, adakah anak puan sering menceritakan perihal prasekolah, macam perihal apa yang mereka belajar kat rumah dekat puan? Ya, kalau macam Mariam sendiri, memang setiap hari dia akan balik bercerita lah apa dia belajar, apa dia makan, macam mana dia dengan kawan-kawan, macam mana dia sudah buku bacaannya sudah di mana dia baca. Maksudnya puan sendiri akan tanya ke ataupun Mariam sendiri akan? Dia sendiri akan cerita. Maksud dia sangat berminat lah puan. Ya. Puan, lepas tu puan, yang terakhir ni puan, adakah puan pernah menyertai sebarang program yang diajukan oleh sekolah? Contohnya yang melibatkan ibu bapa sendiri. Kalau macam sambutan hari lahir, macam setiap setahun ada 2 kali, lepas tu sambutan hari kanak-kanak, dan waktu hari sukan pun memang ada lah pelibatan ibu bapa juga semasa hari sukan murid-murid. Dan ada waktu convocation jugalah, ada pelibatan ibu bapa juga. Maksudnya memang ibu bapa ni sentiasa dilibatkan kalau dalam program sekolah yang itulah diajarkan. Baiklah puan, saya rasa itu sahaja puan. Okey, terima kasih.